Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam pintar KDRI. Jadi yang pertama sekali, nama saya Akidanis bin Zarul Azim daripada Unit Bahasa Melayu 3, ambilan Ogos 2024-2028. Jadi nama pensyarah saya ialah Encik Muhammad Firdaus bin Razlan yang mengajar EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk transformasi pendidikan di Malaysia, khususnya dalam tempoh 8 tahun kebelakangan ini. Transformasi ini berlaku sejajar dengan perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi digital serta keperluan pasaran kerja pada masa hadapan. Tujuan utama perubahan ini adalah untuk melahirkan model insan yang holistik, berkemahiran tinggi dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan 3 transformasi utama, iaitu pendigitalan pendidikan, pentaksiran bilik darjah PBD, dan yang ketiga pemerkasaan TVET. Seterusnya, saya juga akan membincangkan implikasi, cadangan penambahbaikan serta harapan saya sebagai seorang guru. Jadi kita masuk slide yang pertama, iaitu pengenalan. Dalam tempoh 8 tahun kebelakangan ini, sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami perubahan yang sangat ketara. Perubahan ini didorong oleh beberapa faktor utama seperti perkembangan teknologi itu sendiri, keperluan industri dan serta perubahan gaya pembelajaran murid pada masa kini. Antara fokus utama transformasi pendidikan ialah pendigitalan pendidikan, pemerkasaan, pentaksiran bilik darjah PBD dan antara pengukuhan TVET. Transformasi ini bukan sahaja mengubah kaedah pengajaran dan pembelajaran, namun turut memberi kesan kepada mobiliti sosial masyarakat. Sebagai contoh, pendidikan kini di Malaysia lebih fleksibel dan berpusatkan murid. Murid tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada kaedah tradisional seperti guru mengajar menulis di papan putih dan murid hanya mendengar. Sebaliknya, mereka boleh belajar melalui pelbagai sumber seperti video, aplikasi digital dan pembelajaran kendiri. Ini secara tidak langsung membuka peluang pendidikan yang lebih luaslah kepada semua lapisan masyarakat. Jadi, yang pertama kita masuk kepada pendigitalan pendidikan. Pengintegrasian kecerdasan buatan atau AI dalam sistem pendidikan serta pembangunan infrastruktur digital berskala besar menjadi antara agenda utama tabung ekonomi gagasan anak Sarawak Tegas dalam memastikan modal insan negeri kekal relevan dan berdaya saing pada masa hadapan. Pengurusinya, Datuk Len Talif Saleh menjelaskan, pendidikan kini tidak lagi terhad kepada kemahiran teknikal semata-mata. Sebaliknya, menuntut pembelajaran sepanjang hayat selari dengan perkembangan pesat teknologi digital termasuk AI dan platform seperti ChatGPT. Menurut beliau, peranan pendidik perlu diperkasakan agar mampu mengaplikasikan teknologi secara beretika dan berkesan sekaligus membimbing pelajar menghadapi lanskap pembelajaran baharu yang semakin kompleks. Tambahan pula dengan kemunculan Artificial Intelligence AI, platform ChatGPT, dunia pendidikan kini menuntut para pendidik yang terlatih dan pengetahuan untuk mengaplikasikan AI secara beretika dan berkesan dalam pelajaran dan pembelajaran. Para pendidik juga berperanan sebagai penghubung penting dalam membimbing generasi masa depan menghadapi lanskap teknologi yang berkembang pesat. It's a lifelong learning. Tambah lain, usaha ini akan diperkukuh dengan komitmen Kerajaan Sarawak melalui pembangunan fasa kedua Tegas Digital Village yang dijangka siap menjelang 2028 sebagai hub komprehensif pendidikan, inovasi dan keusahawanan digital. Beliau yang juga Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran dan Alam Sekitar berkata, projek berfasa bernilai RM72 juta itu akan menjadi satu lagi lokasi strategik lawatan sambil belajar melengkapi destinasi pendidikan, pelancongan dan warisan sedia ada di Sarawak. Mari sidasi tahu tu ada.
Jadi dalam program Sidaya, tidak pergi Culture Village, bagus. Tidak pergi museum, bagus. Tidak pergi waterfront, bagus. Tidak pergi Jong Crocodile Farm, bagus juga. Tidak pergi Semungut, bagus. Jadi ada dalam program asal awal mereka betul-betul. Jadi ditambahkan lagi tempat tu. Jadi kita bermakna lawatan mereka ini, lawatan sambil belajar menyeluruh. Dari segi education, dari segi wildlife, dari segi culture, seni dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam ucapan ketika menyempurnakan Majlis Penutup Training of Trainers TOT Tegas Think and Tinker Mini Lab di Tegas Digital Village, Kuching pada Rabu. Projek fasa kedua tersebut akan dilengkapi pelbagai kemudahan termasuk dewan berskala besar, penginapan, ruang pembelajaran, fasiliti perniagaan dan sokongan kepada pemula serta startup bagi mewujudkan ekosistem pembelajaran dan kerja yang menyeluruh. Transformasi yang pertama, pendigitalan pendidikan ini menjadi sangat ketara kerana terutama sejak pandemik COVID-19 kita tahun 2020 apabila PDPR dilaksanakan secara meluas, platform seperti Google Classroom dan D5 telah digunakan sebagai medium utama pembelajaran. Kalau kita tengok pada masa kita COVID dulu, jadi kerajaan telah melaksanakan satu pembelajaran secara dalam talian, iaitu guru-guru wajib mengajar menggunakan media seperti macam ni untuk mengajar murid, dan murid di rumah menggunakan seperti iPad ataupun laptop untuk menyertai kelas dan mengikuti PDPR. Okey. Jadi apakah tujuan digital ni? Tujuan pendigitalan ini pertama ialah memberi akses pembelajaran tanpa had. Sebagai contoh, pelajar boleh mengakses nota melalui Google Classroom pada bila-bila masa saja. Ini bermaksud pembelajaran tidak lagi terhad di dalam bilik darjah. Namun pelajar tu boleh ulang kaji pada waktu malam ataupun hujung minggu, sekaligus meningkatkan kefahaman mereka secara kendiri. Jadi mereka tidak terhad pada masa kerana nota-nota ataupun kerja-kerja yang diberikan oleh guru di Google Classroom maupun D5 telah murid boleh simpan dan boleh membaca pada bila-bila masa sebelum mereka tidur ataupun lepas mereka bangun, masa mereka mempunyai masa yang lapang. Dan mereka boleh menjawab soalan ataupun mencari maklumat tambahan. Yang kedua, kita ada menggalakkan pembelajaran kendiri, iaitu sebagai contoh pelajar boleh menonton video pembelajaran di YouTube ataupun menggunakan quizzes. Ini membantu pelajar menjadi lebih berdikari dan membina kemahiran belajar sepanjang hayat. Kenapa kita kata pelajar sepanjang hayat? Sebabnya apabila kita cuba belajar, tengok YouTube, tengok video ataupun kita tambah maklumat tambahan yang kita dapat di Google ataupun di internet, jadi itu menjadi salah satu pembelajaran kendirilah kepada kita dan ilmu tambahan dalam diri kita. Dan secara tidak langsung ini menjadikan murid itu lebih banyak ilmu pengetahuan dia. Jadi yang ketiga, selaras dengan keperluan abad ke-21. Kenapa saya cakap macam tu? Sebabnya penggunaan teknologi seperti laptop ataupun tablet dalam PDP membantu pelajar bersedia menghadapi dunia pekerjaan yang semakin digital. Yalah, kita tahu kan, sebab dunia pada masa akan datang, walaupun sekarang kita ada AI dan sekarang kita perlu ikutlah perkembangan dari semasa ke semasa. Mungkin sekarang masih menggunakan buku teks, mungkin suatu hari nanti pelajar tidak perlu bawa buku teks yang banyak dan hanya menggunakan tablet ataupun laptop sahaja untuk belajar. Kemudian antara kelebihan ialah pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Sebagai contoh, semasa PDPR pelajar boleh belajar sendiri di rumah mengikut masa tersendiri. Selain itu, PDP juga menjadi lebih menarik. Dia jadi menarik sebabnya guru tu sendiri boleh menggunakan video ataupun menggunakan animasi untuk menarik minat murid dan permainan digital. Seterusnya, akses kepada sumber menjadi lebih luas. Pelajar boleh mencari maklumat tambahan di internet, bukan hanya bergantung kepada buku teks saja. Macam saya cakap tadi, bila budak tu tak faham ataupun murid tu tak faham sesuatu topik, jadi mereka boleh mencari ataupun mengeksplor lagi dengan lebih mendalam. Jadi apakah cabaran dia? Jadi cabaran yang pertama,
jurang digital lah. Kenapa saya cakap jurang digital? Pelajar di luar bandar mungkin tidak mempunyai capaian internet yang stabil. Ini menyebabkan ketidaksamaan peluang pendidikan. Semasa PDPR dulu, COVID-19, saya ingat saya belajar di luar bandar. Namun saya duduk di dalam bandar. Jadi apabila guru melaksanakan kelas secara dalam talian, saya yang mempunyai akses internet yang baik dapat menyertai. Namun kawan-kawan saya yang tidak mempunyai internet secara terbatas ataupun akses kawasan mereka yang tidak sesuai, mereka terpaksalah tidak menyertai kelas tersebut, dan ini menjadi ketidaksamaan peluang pendidikan. Yang kedua, kekurangan peranti. Ini jelaslah ada pelajar yang terpaksa berkongsi ataupun telefon dalam keluarga menyebabkan mereka sukar mengikut kelas. Untuk keluarga yang kita boleh sebut T20 ataupun yang mempunyai kemampuan, mereka tidak ada masalah ini. Namun apabila mereka keluarga yang B40, mereka mempunyai masalah tidak mempunyai peranti yang cukup. Jadi anak-anak mereka perlu bergilir-gilir. Jadi yang ketiga, kekurangan kemahiran ICT. Jika guru ataupun pelajar tidak mahir teknologi, PDP tidak dapat dijalankan secara kreatif. Jadi ini jelaslah sebabnya masa kita tengok PDP tersebut, ada guru yang tidak menguasai teknologi ICT, namun pelajar juga ada yang tidak terdedah dengan ICT ni. Jadi ini dapat mengganggu proses PDP kelas itu sendiri. Jadi penilaian dia secara keseluruhan, pendigitalan pendidikan ini sangat baik, tetapi memerlukan sokongan infrastruktur yang kukuh lah. Guru perlu celik teknologi, murid perlu mempunyai disiplin, dan ibu bapa juga memainkan peranan penting untuk mengawalkan anak-anak mereka dan menyediakan peranti yang sesuai. Kemudian kita masuk transformasi yang kedua, iaitu transformasi tak silap bilik darjah. Usaha reformasi kurikulum pendidikan negara tidak boleh dipisahkan daripada pembinaan guru yang berkualiti. Timbalan Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia Minda UKM, Dr. Anwar Ahmad menegaskan, ciri-ciri guru yang baik perlu diberi perhatian serius sekiranya Malaysia mahu melaksanakan pembaharuan pendidikan yang berkesan. Dalam temu bual di program Awani Pagi pada Jumaat, Dr. Anwar turut merujuk laporan Bank Dunia pada 2023 yang mendapati Malaysia antara negara yang paling membebankan guru dengan tugasan bukan pengajaran. Antara lain, menurut laporan itu, masa guru yang sepatutnya diperuntukkan untuk sesi pengajaran dan persediaan kelas banyak dihabiskan menjalankan kerja pentadbiran serta tugasan sampingan. Ciri-ciri guru yang baik ini harus diberikan perhatian apabila kita bercakap soal reformasi pendidikan. Bagaimana guru dipilih, adakah guru mengajar option dalam kelas, adakah guru diberikan masa ruang yang cukup untuk mengajar. Kalau kita lihat Bank Dunia dalam tahun 2023 melaporkan bahawa Malaysia adalah antara negara di dalam kajian mereka yang jelas menunjukkan guru-guru kita dibebankan dengan berbagai tugasan bukan pengajaran. Dalam pada itu, beliau berkata, situasi di mana guru dibebankan dengan tugas bukan pengajaran akan memberi kesan langsung kepada kualiti pengajaran dan pembelajaran atau PDP. Beliau menegaskan, reformasi kurikulum hanya akan berjaya jika guru diberikan ekosistem kerja yang membolehkan mereka menumpukan perhatian sepenuhnya kepada tugas utama, iaitu mengajar. Transformasi ini diperkenalkan untuk mengadakan sistem peperiksaan yang terlalu berorientasikan ujian. Melalui PBD, penilaian dilakukan secara berterusan sepanjang proses PDP. Jadi kita ada sumatif dengan formatif. Sumatif ni kita uji, formatif kita uji semasa PDP. Sumatif kita uji pada akhir sesi pembelajaran. Jadi tujuannya yang pertama adalah menilai murid secara berterusan. Sebagai contoh, guru menilai melalui latihan, pembentangan, aktiviti dalam kelas. Ini membolehkan guru melihat perkembangan sebenar murid bukan hanya berdasarkan peperiksaan. Jadi tak acilah. Kalau macam sekarang kita lihat cikgu mengajar dan cikgu tanya secara langsung ataupun kita buat secara berkumpulan. Jadi cikgu kata, okey murid-murid, awak boleh tulis dalam kertas kajang apa yang awak faham pada hari ini. Jadi murid akan tulis. Itu merupakan contoh PBD yang dilaksanakan. Tidak perlu periksa, tidak perlu tunggu
periksa awal tahun, pertengahan tahun, akhir tahun, tak perlu tunggu. Jadi guru boleh menilai murid itu secara terus pada hari tersebut. Kemudian yang kedua, menilai secara holistik. Guru menilai aspek kognitif, efektif, psikomotor. Ini menjadikan penilaian lebih menyeluruh. Apa ni? Kognitif, efektif, psikomotor ni. Jadi guru boleh menilai psikomotor, macam mana murid tu bertindak dalam kelas, macam mana murid tu bergaul dalam kelas, macam mana murid tu menunjukkan perasaan mereka. Kemudian efektif, macam mana keberkesanan murid itu, dapat memberi nilai murni, bekerjasama, hormat, lepas tu saling tolong menolong. Kemudian kognitif ni pemikiran mereka lah. Guru boleh menilai pemikiran mereka. Guru tanya, dia boleh jawab. Soalan susah boleh jawab. Okey, soalan senang dia boleh bantu kawan dia. Macam tu. Jadi yang ketiga, membantu guru merancang intervensi. Sebagai contoh, guru boleh memberi kelas tambahan kepada murid yang lemah. Jadi dengan ini, dalam penilaian PBD ni, guru dapat melihat, oh budak ni lemah, budak ni cemerlang. Jadi guru boleh asingkan. Yang budak lemah pula, guru boleh ambil dan guru boleh membuat kelas tambahan untuk mereka. Okey, kelebihan PBD ni lah memberi gambaran sebenar tahap murid. Sebagai contoh, murid yang aktif tetapi lemah dalam peperiksaan masih boleh dinilai secara adil. Selain itu, mengurangkan tekanan peperiksaan, murid lebih tenang dan fokus kepada pembelajaran. Macam sekarang ni kurang dah, kita tak ada, kita dimasukkan UPSR, PT3 tak ada, kita peperiksaan yang besar tu tak ada. Jadi guru ni menilai dalam proses pembelajaran sahaja. Kemudian membolehkan intervensi awal. Masalah pelajar boleh dikesan dan ditangani lebih awal. Jadi guru ni tak adalah darjah 6 baru kita nak kesan, tak boleh membaca, tak boleh nak bina ayat. Kita tak nak macam tu. Jadi kita boleh kesan awal daripada darjah 1 sebelum mereka lanjut ke tahap yang seterusnya. Jadi apakah cabaran dia? Cabaran dia seperti beban kerja guru meningkat. Guru perlu merekod banyak evidence bagi setiap murid. Jelaslah sebabnya kita nak menilai setiap murid. Selain itu, ketidakseragaman pelaksanaan berlaku antara sekolah. Kenapa kita kata macam ni? Sebabnya guru ni berbeza-beza. Jadi mestilah tidak seragam. Dan sekolah ni buat lain, sekolah ni buat lain. Okay. Ada sekali kekurangan latihan menyebabkan ada guru tidak jelas cara melaksanakan PBD dengan betul. Yang ni masalah individu guru itu sendiri. Ada yang guru yang tidak mengikut prosedur ataupun yang telah ditetapkan oleh DSKP ke oleh kementerian itu sendiri. Jadi guru perlu caknalah untuk elakkan daripada perkara ini yang berlaku. Jadi penilaian dia, PBD ni sangat baik dari segi pedagogi, tetapi memerlukan penyeragaman dan latihan yang lebih sistematik lah. Okey, seterusnya kita masuk kepada transformasi TVET. Transformasi TVET ni transformasi yang baru. Apa orang kata, kita dengar orang kata apa tu TVET. Jadi TVET ni adalah pendidikan teknikal dan vocational. Peningkatan graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational atau TVET dalam bidang automasi dan kecerdasan buatan dijangka mengurangkan kebergantungan Malaysia kepada pekerja asing tidak mahir, khususnya dalam sektor pembuatan berteknologi tinggi. Presiden Persekutuan Majikan Malaysia Syed Hussein Syed Husman berkata industri kini memerlukan lebih ramai juruteknik dan tenaga mahir selaras dengan proses pengeluaran yang semakin berautomasi. Katanya kejayaan TVET akan meningkatkan produktiviti dan gaji, namun pengurangan pekerja asing berlaku secara berperingkat kerana sesetengah sektor masih memerlukan tenaga kerja am. Dana pembangunan industri di bawah Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 pula membantu majikan, terutama PMKS, membiayai latihan semula pekerja bagi menyokong transformasi industri. Presiden Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran Muhammad Rizan Hassan berkata, minat belia terhadap TVET meningkat kerana laluan kerjaya dalam industri teknologi tinggi semakin jelas. Belanjawan 2026 memperuntukkan 7.9 bilion ringgit untuk TVET, menunjukkan komitmen kerajaan membangunkan bakat tempatan dan memperkukuh daya saing negara. Haili Izzati, FMT. Itulah singkatan dia. TVET ni memberi fokus kepada kemahiran praktikal dan latihan
industri. Macam mana tu? Jadi saya akan terangkan sikit macam mana tu TVET. Dalam tempoh terkini, kerajaan telah memberikan penekanan yang lebih serius terhadap pembangunan pendidikan dan latihan teknikal vocational ni, TVET ni. Penekanan ini selaras dengan keperluan industri semasa yang semakin memerlukan tenaga kerja kemahiran yang tinggi, berpengetahuan teknikal serta mampu menyelesaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Kita kan semakin maju negara, jadi kita perlukan tenaga pengajar dan tenaga pekerja untuk kita bekalkan memberi sumbangan kepada negara, pembangunan negara. Jadi apakah tujuan dia? Tujuan yang pertama, melahirkan tenaga kerja yang mahir. Sebagai contoh, pelajar mempelajari kemahiran seperti automotif ataupun kulineri. Automotif kita belajar beki kereta, beki motor, beki enjin, pasang wire. Kulineri kita buatlah apa-apa yang berkaitan pertanian pun boleh. Kalau TVET ni lebih kepada enjin-enjin ataupun pasaran-pasaran yang laku lah. Baiki kapal terbang boleh, baiki kereta, baiki yang boleh memberi sumbangan kepada negara. Okay? Kemudian yang kedua, memenuhi keperluan industri. Pelajar menjalani latihan industri dan didedahkan kepada situasi sebenar pekerjaan. Apabila kita dah masuk dalam TVET ni, kita akan belajar. Kita akan belajar ambil sijil, ambil diploma, ambil degree, dan kita boleh bekerja dan kita boleh memberi sumbangan lah kepada negara dengan bekerja di bawah Asia, boleh baiki kapal terbang, boleh proton, bawa kerja proton, bawa pro 2. Kita boleh jadi tenaga kerja mahir untuk sektor bidang tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kebolehpasaran graduan. Graduan TVET lebih mudah mendapat pekerjaan kerana mempunyai kemahiran praktikal. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab sekarang ni TVET sangat laku. Jadi pasaran dia sangat tinggi. Jadi mana yang untuk mencuba untuk masuk TVET sangat mudah kerana dia tidak memerlukan keputusan peperiksaan SPM yang sangat tinggi. Dia memerlukan kemahiran sahaja, kemahiran praktikal. Okey. Jadi kelebihan TVET ni yang pertama ialah memberi peluang kepada pelajar yang kurang cemerlang akademik untuk berjaya. Macam saya cakap tadi, SPM tak perlu result yang tinggi, tapi TVET boleh ambil dan menjadikan seseorang tu menjadi tenaga kerja ataupun tenaga yang mahir pada negara. Selain itu, menyumbang kepada ekonomi negara melalui tenaga kerja yang mahir. Macam saya cakap juga tadi, tenaga kerja mahir, kerja bawah pro 2, kerja bawah negara. Baiki kapal terbang ke, baiki kereta, cipta kereta, boleh. Kemudian membantu mengurangkan kadar pengangguran. Kenapa? TVET ni kan kita tak naklah pelajar yang kurang cemerlang tidak bekerja dan tidak bekerja yang mempunyai tetap, kerja tetap. Jadi kita nak pelajar yang kurang mahir ni bukan kurang mahir, kurang result keputusan SPM dia, sambung belajar, ambil sijil, ambil diploma, ambil degree dan menjadi tenaga kerja untuk negara. Jadi cabaran dia terdapat beberapa cabaran lah, seperti persepsi negatif masyarakat. Ni biasalah, orang kata alah TVET SPM rendah pun boleh masuk, alah baiki motor, baiki kereta, gaji tak besar, alah. Macam itulah persepsi negatif masyarakat. Namun hakikatnya TVET ni sangatlah diperlukan pada masa sekarang dan menggunakan teknologi akan datang dan sangat memerlukan kemahiran TVET ni untuk membaiki dan mencipta alat-alat yang baru untuk negara. Kemudian TVET sering dianggap sebagai pilihan kedua. Ini cabaran lah. Seperti mana dulu kita boleh dengar STPM ataupun Form 6, laluan kedua, persepsi negatif masyarakat. Namun sekarang tengok Form 6 sekarang sangatlah diangkat martabatnya dan kerajaan sendiri yang offer kepada Form 6 untuk masuk ke IPG. Selain itu, kos peralatan adalah sangat tinggi. Ini jelaslah sebab apa? Sebab kita main dengan automotif dan main dengan enjin, wire dan semua memerlukan kos yang sangat tinggi. Akhir sekali, kerjasama industri masih belum menyeluruh. Sekarang Malaysia masih membuat
pertimbangan dan dalam ke arah menyeluruh dalam TVET ni. Jadi Malaysia cuba naik sedikit demi sedikit. Kemudian penilaian dia, TVET ni merupakan laluan alternatif yang sangat penting dan perlu diperkasakan lagi di Malaysia dan sangat digalakkan kepada rakyat Malaysia lah untuk menceburui bidang ini. Jadi cadangan saya bagi meningkatkan keberkesanan transformasi ini adalah beberapa cadangan yang boleh dilakukan. Yang pertama iaitu memperluaskan lagi akses digital. Kerajaan Malaysia boleh memperluaskan lagi dengan memperbanyakkan lagi tempat-tempat kawasan yang dalam hutan ataupun tempat-tempat yang terpencil, masukkan lagi akses internet, supaya orang boleh mengakses internet dan untuk belajar, untuk belajar lah, untuk guru-guru, untuk mengajar senang, supaya murid tiada alasan lagi. Kemudian menyediakan peranti kepada pelajar B40. Dulu negara Malaysia menyediakan laptop satu Malaysia semasa kerajaan yang dipegang oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Dia bagi peranti laptop satu Malaysia. Kemudian kita ada tablet daripada kerajaan. Itu contoh untuk pelajar B40. Kemudian meningkatkan pencapaian internet luar bandar. Yang ni kerajaan boleh masukkan internet lah di kawasan-kawasan kampung. Yang tadi internet tu kerajaan perlu memfokuskan pada tempat tu kerana kita tidak mahu ketidaksamaan dalam pendidikan dan pengajaran. Kemudian memberi latihan berterusan kepada guru. Kenapa? Sebab apa? Sebab terdapat sekelintir guru yang tidak mahir dalam ICT ni dan sepatutnya guru perlu pakar dalam bidang ICT ni untuk memudahkan kerja mereka. Kemudian menyeragamkan pelaksanaan PPG dan yang terakhir sekali memperkukuh kerjasama industri untuk TVET. Kemudian kita pergi kepada harapan saya sebagai seorang guru. Sebagai bakal guru, saya berharap kerajaan dapat melaksanakan pentaksiran guru ataupun sekolah ataupun kementerian dapat melaksanakan pentaksiran secara adil dan menyeluruh. Jadi guru dalam kelas PBD maupun pihak atasan, guru perlu menilai murid secara adil. Tak boleh bagi berat sebelah. Kita tengok pelajar ni boleh buat, kita sayang dia. Pelajar ni lemah, kita tinggalkan dia. Sepatutnya guru perlu mencari idea ataupun cara jalan penyelesaian dengan murid yang pandai dengan tak pandai. Kita boleh ambil kedua-dua murid tu letak bersama supaya apa? Supaya rakan dia menjadi rakan pembimbing dan menjadi mengajar secara tidak langsung, dan guru perlu menilai secara adil lah. Tak boleh berat sebelah. Kemudian harapan saya membimbing murid mengikut potensi masing-masing. Tak perlulah paksa. Kalau murid tu dah tak mampu, kita tak perlu tekan-tekan dia, tak perlu marah-marah, dan perlu mengajar ikut cara mereka sendiri. Dan kita perlu memberi bimbingan yang betul lah, cara mengajar yang betul supaya mereka lebih mudah faham. Kemudian yang ketiga, menggunakan teknologi secara kreatif dalam PDP. Yang ni sangat penting bagi guru kerana ini adalah salah satu cara untuk menarik minat murid dan untuk murid mengingati satu pembelajaran tu. Jadi guru ni perlu usaha untuk mencari bahan ataupun bahan bantu belajar, bahan bantu mengajar kepada murid, untuk mereka lebih mudah untuk memahami satu topik. Jadi mereka tidak bosan dan lebih bersemangat untuk ke sekolah. Dan saya percaya setiap murid adalah unik dan pendidikan perlu bersifat inklusif. Bukan guru saja, jadi kerajaan pun boleh laksanakan pendidikan ni secara holistik dan lebih adil lah dalam pentaksiran. Jadi kerajaan ni boleh menyelaraskan bagi semua satu pendidikan di Malaysia ni seragam, dan kerajaan perlu menyediakan barang-barang dan laptop ke
peluang pekerjaan macam TVET, kerajaan perlu sediakan akses digital, kerajaan perlu sediakan akses internet yang baguslah supaya perkara ini boleh dilaksanakan dengan cemerlang dan berjalan dengan lancar. Kemudian guru bukan sahaja penyampai ilmu tapi ejen perubahan dalam membentuk masa hadapan murid. Kesimpulan dia, transformasi pendidikan di Malaysia ni telah membawa perubahan yang signifikanlah. Pendigitalan pendidikan pelaksanaan PPD dan pemekesaan TVET ni merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualiti pendidikan dalam negara. Walaupun terdapat cabaran, transformasi ini memberi impak positif terhadap mobiliti sosial dan pembangunan modal insan. Dengan usaha berterusan dan kerjasama semua pihak, sistem pendidikan di Malaysia mampu mencapai tahap yang lebih cemerlang pada masa hadapan. Jadi semua pihak perlu bekerjasama, sama ada guru, kerajaan, ibu bapa, semua bekerjasama dan memberi sumbangan mengikut kemampuan diri sendiri. Jadi saya berharap sebagai seorang guru perlulah membuat perkara yang baik dan positif kepada murid-murid, kerana murid-murid ini akan menjadi seorang yang membimbing negara dan seorang yang akan membangunkan negara dengan baik. Kerana murid yang baik itu akan menjadi pemimpin yang baik. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.